Hai, bersama dengan Azman Movie. Sambil-sambil duk tengok muka buku tu, terjumpa lah satu video ni. Dia kata dia boleh beli phone lama. Ada phone rosak, boleh mai tolak kat sini. Walk in je. Lokasi dan nombor phone ada kat bio. Ada punya Facebook page dia, nama Tastek. Jadi kita tengok video ni. Betul ke dalam phone lama ni ada emas? Phone rosak macam ni, buat apa korang simpan? Lebih baik korang tolak dekat sini. Boleh tukar je duit. Korang nak tahu tak, phone rosak macam ni banyak kita dapat tahu kat sini. Memang kita boleh ambil. Kalau ikutkan tahun lepas, kami tak ambil tahu. Ada juga orang yang nak tolak phone rosak barai macam ni, yang dah tak boleh nak pakai. Kalau repair pun, apa je yang boleh support lagi? Android pun dah lama, iOS pun dah lama. Apa yang boleh dibuat dengan phone macam ni? Daripada korang letak je kat rumah tu, ada dalam satu plastik tu, lebih baik korang tolak dekat sini. Ramai juga yang ingat kita orang nak ambil emas dalam phone-phone macam ni. Emas tang mana, dek? Boleh tunjuk tak dekat akak? Tang mana? Belah mana ni? Akak nak pergi korek sekarang ni, yang banyak-banyak ni, baru boleh cepat kaya, betul tak? Tak kuasa lah weh, nak kobek satu-satu, nak cari emas dalam tu. Itu bukanlah kepakaran kami. Yang banyak-banyak ni, kami kumpul untuk buat e-waste. Maksudnya buat macam scrap. So setiap bulan akan ada orang yang datang kedai untuk ambil phone-phone macam ni. Katalah dah lebih 10 kilo, barulah dia mai pick up tau. Yang ni pun kalau korang tengok, dia pilih-pilih tau. Tak semua handphone yang dia ambil. Ada yang dia tak nak tu, dia letak tepi yang macam tu. Pada asalnya memang kita tak ambil phone-phone rosak barai macam ni, sebab kami ambil handphone yang elok saja untuk dijual semula. Tapi ramai juga yang datang nak tolak handphone rosak ni. Sebabkan ramai sangat yang tanya, kami pun open je lah, siapa-siapa yang nak tolak phone rosak ni, kita cari tempat untuk lupuskan, untuk buat e-waste, untuk buat scrap. Dekat dia ni pun bukan dia ambil mahal sangat. Apa, tengoklah dia timbang kilo. Itu pun ada juga yang dia tak ambil. Dia timbang kilo je. So apa yang dia buat, lepas dia dah settle timbang-timbang tu, dia akan masukkan dekat dalam dia punya guni, dia kumpul-kumpulkan. Lepas tu dia akan bawa lah dekat tempat dia. Handphone boleh je mai kat Tastek ni. Kita lah untuk sesiapa yang nak tolak handphone rosak, yang dah barai, yang dah tak boleh repair, yang dah total dead tu, adalah satu beg kat rumah ke, ada 2-3 biji, 10 biji ke, boleh je mai kat Tastek ni. Kita boleh terima tablet macam ni ke, laptop yang dah barai ke, mai je bawa sini. Sambil-sambil duk tengok Facebook, terjumpa pula video ni. Video ni daripada Tastek. Lepas tu tengoklah dekat sini, dalam video ni dia cakap phone rosak boleh mai jual dekat dia. Jadi saya pun rasa macam nak jual lah kat dia. Saya pun ada banyak phone rosak. Ni sempat lagi dicari. Phone rosak ni memang phone yang dah lama lah. Phone yang saya pakai dulu ni, sebelum ni. Ni banyak lah phone yang dulu. Ni Nokia sabun, Nokia daun ke apa ni, Nokia sabun ke apa. Lepas tu ada lagi. Ni phone touchscreen pun ada. Phone biasa ni pun dah ada. Phone Nokia yang biasa tu. Apa lagi? Phone Nokia, zaman Nokia. Phone jenis button ni pun ada. Tapi dah rosak dah lah. Banyak-banyakkan yang saya pakai ni semua dah rosak. Phone Sony Ericsson ni. Xperia pun ada. Dulu saya pakai Sony Xperia apa ni kan. Phone ni kali ayak tau, waterproof. Jatuh layak tak ada masalah. Masa zaman ni phone ni dah mula start touchscreen. Dia kecil tapi dia kali ayak tau. Banyak kenangan buat video dengan dia ni. Tapi ada lagi phone lain pun ada lagi. Phone yang saya pakai sebelum ni pun ada. Phone touchscreen, phone Asus, phone Nokia biasa ni pun ada. Semua kebanyakan yang saya pakai lah. Memang saya pakai lah phone Nokia 3310 ni pun ada. Banyak phone yang rosak. Ni Sony Ericsson. Saya pernah pakai Sony Ericsson Walkman ni pun ada. Saya pernah pakai phone ni, Sony jenis slide. Ni pun dah rosak dah lah kan, dah lama dah. Banyak lah saya ada. Satu plastik ni penuh. Saya nak pergi jual phone lama ni dekat Tastek Sengatan ni. Jom. Sebelum nak keluar rumah tu, bolehlah pakai sunscreen. Kepada laki-laki tu, ataupun yang tak kisahlah laki ke perempuan ke, untuk hampa yang nak jaga kulit tu, pakai sunscreen, pakai sunblock, supaya kulit tak terbakar panas sangat, tak sunburn sangat. Saya memang sunburn dulu sebelum ni. Lah ni pun masih lagi sunburn lah. Tapi walaupun sunburn, kita kena jaga juga supaya tak lebih sunburn ataupun lebih terbakar panas, lebih teruk ataupun lebih
kering lah kulit kita. Jadinya kita kena pakailah sunblock ataupun sunscreen. Jadi saya guna sunscreen ni. Sunscreen ni pada jenama Kaf. Dia ada triple protection, moisturizer and sunscreen. Dia ada SPF 30. Sesuai untuk yang nak jaga kulit muka ke, kulit tangan ke, kulit lengan ke, kulit tengkuk ke, tak kisah. Dia main dalam satu kotak macam ni. Lampak nak pakai, apa boleh beli, apa boleh try cari, boleh pakai sunscreen dan juga pelembab yang macam ni. Ada sunscreen dan juga moisturizer lah. Sesuai lah untuk kulit muka kita tu. Untuk satu tube ni dia 30 ml. Boleh lah pakai. Jadi nak bawa pergi mana-mana pun mudah. Kita boleh masuk dalam beg ke, dalam poket sebab dia kecil. Mudahlah kita nak pakai dia pun. Dia main dalam satu tube macam ni. So untuk lelaki ke perempuan tak kisahlah. Tapi untuk lelaki tu pakailah sunscreen supaya kulit muka kita tak break up kan. Macam kulit saya pun dah break up lah. Dia punya pori tu dah terbuka, pori. Tapi untuk hampa yang masih lagi elok tu, jaga daripada awal, mencegah daripada awal. Boleh pakai sunscreen ataupun moisturizer ataupun serum ke. Jaga skincare lah supaya dia tak break up yang teruk sangat. Jadi kalau break up teruk sangat nanti banyak lagi model nak kena repair lah. Ni saya nak pakai. Kita buka je tube ni. Kita pakai ni. Kita pakai 2 jari je. Kita pakai. Kita tekan tube ni. Kita tekan picit. Kita tekan picit macam ni. Kita letaklah kat kita punya muka. Sapu dekat kita punya muka lah. Kalau rasa tak cukup boleh tambah lagi. Tapi untuk masa ni kita pakai dulu untuk 2 jari. Boleh pakai dekat punya kulit muka tu. Boleh jaga kulit muka kita lah daripada terbakar panas sangat. At least kita ada pakai protection. Maklumlah lah ni kan musim panas. Bila panas sangat tu dia akan terbakar, skin kita akan burn, dia akan break out, dia akan pecah. Setengah orang dia tak break out tau. Setengah orang dia walaupun dia tahan panas lah, tapi bergantung pada setiap orang lah. Walaupun dia tak break out tapi dia akan sunburn juga. Untuk lebih jaga tu, lebih baik pakailah sunscreen ataupun sunblock yang macam ni supaya kita punya kulit tu ada protection jugalah daripada sinaran pancaran UV matahari tu, UVB, UVA. Kita boleh pakai sunscreen yang macam ni. Dia sesuai untuk orang yang nak keluar rumah, yang suka buat kerja di tengah panas tu, boleh pakai sunscreen yang macam ni. Kalau rasa tak cukup boleh tambah lagi. Saya pakai guna 2 jari je. Saya tak mau pakai kebanyakan jari. Sebab saya memang sebelum ni memang saya pakai 2 jari ni je. Dia meresap masuk ke dalam kulit kita. Dia cepat meresap lah masuk dalam kulit kita kan. Dia ada protection juga lah untuk kita punya kulit kita tu. Tak adalah kering sangat, tak ada break up sangat. Kalau rasa tak cukup boleh tambah lagi. Bagi saya rasa dah cukup dah. Bagi saya rasa dah cukup dah. Produk ni bukan disponsor oleh Kaf ni. Produk ni saya beli sendiri. Saya pun pakai jaket yang macam ni. Jaket ni dia ada penutup kepala. Kita boleh adjust nak ketatkan ataupun nak longgarkan, ataupun kita tak mau pakai penutup kepala tu. Dia juga ada zip di bahagian tengah ni. Di bahagian tepi dia ada poket. Dua-dua belah ada poket. Warna jaket ni pun boleh pilih tau. Dia selesa lah pakai. Jaket ni boleh pakai lah, tak kisahlah panas ke hujan ke. Dia selesa pakai, dia tak tebal sangat, dia tak nipis sangat, dia sedang-sedang. Dia ada zip tengah, di tepi pun dia ada poket zip. Selesa pakai. Warna jaket ni pun boleh pilih tau. Apa nak pilih warna apa, boleh tengok produk kat bawah. Saya dah sampai dah dekat kedai yang kita nak jual handphone tu. Dalam Waze ataupun Google Map, cari je Tastek Sungai Petani, berdepan dengan simpang 4 traffic light ni lah. Simpang 4 traffic light ni, tengok belah kiri ni nampak dah kedai ni. Kedai ni. Okey, saya duk biar simpan sajalah handphone ni. Baik-baik main jual dekat kedai abang kita ni. Tastek ni dekat Sungai Petani, dekat Taman Cendana abang. Boleh Google je. Google Waze, cari je Tastek Sungai Petani. Ni banyak phone ni, entah ni abang tu ambil lah. Jual barang semua lah, simpan buat apa.
Baik kita main jual kan kat abang ni. Ni kedai ni pun dia ada jual motor juga ni. Motor pun dah. Kalau hampa nak trade in motor kan, nak ambil handphone pun dah. Tengok iPhone second warranty stone. Tak tahulah, mungkin ada lagi kedai promosi tu. Tapi tengok kat sini banner tu ada lagi lah. Tengok Infinix GT 30 Pro ni yang untuk saya, untuk yang nak main game ni pun ada ni. Ni phone yang tahan lasak ni. Phone tahan lasak pun ada. Asal baru ni, bukan sekian baru ni. Sesuai untuk yang nak buat rider motor ke, ataupun yang suka ride ke, ataupun yang nak pergi camping, boleh. Tapi selalunya untuk rider lah, untuk info yang macam ni kan. Kat sini memang ada repair TV lah. Ada repair TV pun ada, repair mesin basuh peti air, tengok belakang tu kan. Daripada hampa nak jual pun boleh, hampa nak beli pun boleh. Kedai ni dia boleh jual, boleh beli. Dia pun jual motor, tengok motor pun banyak tengok. Motor banyak, tengok TV pun repair banyak tu. Motor second hand pun ada, motor baru pun ada kat abang. Second saja. Banyak lah tengok, phone baru pun ada. Kalau nak iPhone macam mana abang? iPhone kita banyak yang jackpot je. Jackpot je lah, yang tak selalu ada lah. Jangan-jangan ada. Kedai pun kena pecah lah. Oh, yang itu yang baru. Oh, okey. Kedai pun kena pecah. Okay, faham lah. Okay, kedai abang ni baru kena pecah. Jadi stok tu dia jadi mungkin hilang ataupun dah tak banyak lah kan. Tapi yang untuk full lane pun ada ni, tengok. Infinix Note 50 kali Smart 10 Pro pun ada. Infinix ni sesuai lah untuk phone mok-mok. Tapi nak buat phone kedua pun boleh Infinix ni. Note 50 kali Note 50X 5G lah. Ni ada 5G. Accessory phone pun ada lah. Kita tengok kalau macam cover casing kan. Untuk iPhone ada lah. Tapi tak banyak lah ada. Tapi banyak kan dia buat repair lah. Ada repair TV, repair PA. Kita tengok belakang tu, repair PA, repair TV, mesin basuh pun ada tu. Okay, saya luar jual dah full lama. Kita pun dah jual dah. Biar simpan saja. Buat apa beg kita main jual bang kat sini. Dah simpan dah. Jual pun dah boleh dapat hasil dah. Daripada duk simpan saja kan. Beg main jual dekat kedai ni. Nak beli iPhone pun ada, Android pun ada, nak repair mesin basuh boleh. Kedai dia dekat ni lah. Weh dekat simpang 4 ni, tengok belah kiri. Boleh main kat sini. Repair phone. Nak bantu saya dengan menekan butang like ataupun subscribe, ataupun nak bagi komen, ataupun nak share video ni, ataupun nak main jual phone, hampa boleh main jual phone kat sini boleh lah. Daripada duk simpan saja kan. Daripada duk simpan saja tu, buat apa main jual phone kat sini. Okay, terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.